Selamat pagi dan selamat datang ke seminar yang bertajuk Pelaksanaan Kajian Tindakan. Berikan tepukan yang gemuruh kepada anda sendiri yang sudi menghadiri seminar pada hari ini. Terima kasih banyak atas tepukan anda. Baiklah, sepanjang seminar ini, anda akan bersama dengan keempat-empat fasilitator yang berada di depan anda, iaitu saya, Ozijen, yang kedua, Nurul Aslina, yang ketiga, Nur Faisah, dan akhir sekali Nur Yusmanira. Berikan tepukan kepada mereka. Ya, terima kasih. Baiklah, sebelum kita pergi ke lebih lanjut, saya ingin meminta anda semua mengisikan salah satu isu atau masalah yang anda hadapi semasa menjalankan praktikum di sekolah atas kepingan kertas yang kita adakan tadi, sama ada berwarna putih ke, jingga ke. Ya, anda diberi masa sepanjang 2 minit. Ya, sila mulakan sekarang. Isikan isu atau masalah yang anda hadapi semasa menjalankan praktikum di sekolah. Jangan tak maya, isi satu dah cukup. Bagi yang dah siap punya, sila serahkan kepada fasilitator ya. Terima kasih. Ya, semua dah siap ke? Wah, begitu efisien sangat. Okey. Baiklah, seterusnya sila saksikan video yang telah disediakan oleh pihak kami. Terimalah. Ya, itulah video. Okey, sebab sedikit tentang kajian tindakan sebelum kita mulakan. Baiklah, untuk memulakan proses pelaksanaan kajian tindakan, guru perlu terlebih dahulu membuat apa? Membuat refleksi. Ya, seperti anda yang boleh berdasarkan gambar raja yang berada di depan sini. Ya, di mana langkah pertama adalah mereflect. Okey, so guru perlu membuat refleksi tentang keadaan sebenar, sama ada seluruh kelas atau sebahagian pelajar dalam kelas, untuk menyiasat tentang situasi semasa. Wow, menyiasat. Seumpamanya seorang polis, adakah anda mampu bertindak atau berkelakuan seperti seorang polis? Ya atau tidak? Jawapannya mesti ya, betul tak? Sebab saya yakin dan percaya terhadap anda semua yang berada di depan saya adalah bakal-bakal guru yang begitu dedikasi, pitara dan sanggup mengambil masa. Ya, apa lagi? Siswa. Wah, begitu baik. Okey, istilah-istilah yang dikemukakan oleh audiens kita. Dengan ini menunjukkanlah betapa semangatnya mereka pada hari ini. Betul tak? Betul. Ya, bagusnya. Dengar sekali. Okey. Okey, supaya dapat menghasilkan persoalan yang dikaji seperti yang dikatakan oleh Sagor pada tahun 1992. Okey.
Baiklah, apakah maksudnya? Okey, mereflect. Ya, saudara-saudari yang berada di... Oh, ya, saudara yang begitu cantik sekali. Okey, di depan saya. Ya, nama siapa? Nazira. Nazira, sedapnya nama. Ya, pada pendapat anda, okey, apakah yang anda faham dengan maksud mereflect? Kita membuat apa ni? Imbasan daripada apa yang kita dah buat pengajaran sebelum. Okey, berikan tepukan kepada Naz. Okey, cubaan yang bagus sekali. Ya, bagaimana pula yang duduk sebelahnya? Okey, yang pakai tudung purple colournya. Okey, ya, nama diberi siapa? Ida. Ida, sedap juga namanya. Okey, pada pendapat anda, apakah yang anda faham? Okey, dengan maksud mereflect. Kita benda yang dah buat tu, kita tengok apa kelemahan kita, apa kekurangan, so kita nak penambahbaikan. Okey, bagus juga. Berikan tepukan kepada saudari. Ya, betul. Kedua-dua jawapan yang diberikan oleh mereka betul lah tu. Tapi sekiranya lebih tepat dan terperinci, okey, sebenarnya mereflect ini apa maksudnya? Maksudnya, okey, tindakan mencerminkan diri bagi melihat kekuatan dan kelemahan bagi amalan kediri di dalam PNP. Pada masa yang sama, okey, ia merupakan aktiviti yang penting di mana seseorang individu, okey, dapat mengimbas kembali pengalaman yang telah dilalui dan mempertimbangkan serta membuat penilaian. Okey. Melalui amalan refleksi ini, okey, ada 4 perkara iaitu tema, masalah, isu atau keprihatinan bagi kajian tindakan yang ingin dikaji dapat dikenal pasti. Ya, refleksi ini juga boleh dilakukan melalui apa? Melalui pengalaman atau aktiviti yang telah dilalui oleh diri sendiri, pelajar, komunikasi, bahan pengajaran, disiplin dan PNP. Baiklah, seterusnya saya ingin memilih beberapa daripada audiens kita, walaupun sikit. Okey, tak apa, kita ada semangat dekat situ. Okey, cuma jangan sakitnya tu di sini saja. Okey, ya, tanya mereka, ya, bagaimana pula dengan saudari yang cantik sekali? Ya, nama diberi Munira. Munira, ya, Munira, saya nak tanya, okey, apakah masalah yang anda hadapi semasa menjalankan praktikal dekat sekolah? Pelajar kerap ke tandas. Kerap pergi tandas? Itu salah satu masalah yang awak hadapi? Ya, macam kita pergi tandas, dia tak minta izin pergi tandas, macam tu. Okay. Setakat mana seriusnya masalah tersebut yang mengganggu PNP anda? Sampai setengah pelajaran kelas tiada di dalam kelas, macam tu lah. Macam tu, oh. So, bagi saudari, okey, kerap pergi kelas adalah masalah yang paling serius, okey, kepada saudari, ya, sehingga menyebabkan PNP. Okey, saudari. Okey, bagaimana pula dengan saudari yang berpakaian tudung pink kali? Sangat pink sangat tu. Okey, nama diberi siapa? Sumarni. Oh, Sumarni. Okey, bagaimana pula dengan Sumarni? Apakah masalah yang anda hadapi semasa menjalankan praktikal dekat sekolah? Masalah macam pelajar sering berborak dengan rakan sebelah. Ada pelajar yang kacau-kacau kawan sebelah, suka borak lah, suka main. Okey, pelajar suka berborak-borak. So, apakah masalahnya yang ditatangkan oleh pelajar berborak-borak? Dia ganggu setakat mana? Dia ganggu setakat pelajar lain nak berikan perhatian lah. Bila dah ganggu tu mungkin pelajar yang nak belajar tak dapat dan berikan tumpuan yang baik dalam kelas. Okey, berikan tepukan kepada saudari. Selain pada masalah kelab pergi ke tandas dan suka berborak-borak, okey, yang dikemukakan oleh kedua-dua audiens kita, baiklah, dengan membuat penilaian tentang situasi semasa dan apa lagi supaya kita lebih tahu apa masalah yang kita hadapi supaya kita boleh buat tindakan, okey, yang lebih seterusnya supaya dapat mengatasi masalah tersebut. Okey, dengan ini kita dapat mengenal pasti isu atau masalah bilik darjah yang kita ingin dikaji. Okey, oleh sebab itu guru perlu mengambil masa untuk membuat pemerhatian dan menemui pelajar yang terutamanya terlibat dengan pembelajaran. Okey, apanya langkah yang kita boleh lakukan? Salah satunya adalah menganalisis contoh-contoh kerja pelajar dan mengumpulkan tugasan mereka. Kita lihat setakat mana, okey, faham tak mereka? Okey, melalui latihan yang kita edarkan sebelum ini.
Okey, tambahan pula proses refleksi ini juga boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan seperti bersama rakan sejawat yang lain, atau adalah baik jika kita buat dengan guru lain. Okey, apalagi ketua panitia dan ketua bidang. Okey, setelah kita memperoleh sumber pengetahuan melalui pemerhatian. Okey, seterusnya kita akan pergi ke langkah yang kedua, iaitu merancang. Ya, kita mempersilakan versi yang kedua, iaitu Nurul Azlina. Berikan tepukan kepada fasilitator Nurul Azlina akan menerangkan langkah yang seterusnya, iaitu merancang. Tapi sebelum saya serahkan kepada saudari, untuk membiarkan anda semua, walaupun sedikit, tak apa, lebih memahami, tajuk seminar kita akan memilih secara awal daripada isu atau masalah yang anda isikan tadi. Siapa ni yang terlaki punya? Jangan risau, saya tak akan sebut nama anda. Sama ada saudara dan saudari, cuma yang mana pink je lah yang awak tahu. So apa masalah dia saya tengok ya. Selamat pagi. Masalah yang saya hadapi adalah keputusan pelajar saya asyik merosot lah, susah nak meningkat prestasi. So persoalan saya adalah bagaimana nak meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran perdagangan. So inilah kita akan ambil sebagai contoh isu semasa kita menerangkan proses kita kajian kita ini, supaya anda lebih memahami dengan contoh isu tersebut. So saya serahkan kepada Nurul Azlina, dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Walaupun sedikit tapi nampak memperangsangkan. Seterusnya saya terima kasih kepada rakan seperjuangan OZGN untuk penerangan dia dalam langkah yang pertama, iaitu mereflek. Seterusnya saya akan menerangkan kepada anda semua berkenaan dengan langkah yang kedua, iaitu merancang. Setelah kita mengenal pasti, pada langkah pertama tadi kita mengenal pasti masalah ataupun isu yang kita hadapi sepanjang proses pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Kita dah pilih satu isu tadi, iaitu bagaimana ataupun cara meningkatkan, isu dia meningkatkan prestasi pelajar dalam subjek perdagangan. Setelah kita sebagai guru ataupun penyelidik ni, kita dah tahu isu kita ni perlu mendapatkan maklumat melalui pembacaan, iaitu pembacaan jurnal, buku-buku ilmiah yang berkaitan ataupun kajian-kajian tindakan yang lepas. Di mana guru ni, penyelidik ni, dia perlu banyakkan membaca. Jangan malas membaca ya. Bila kita banyakkan membaca, kita akan lebih tahu kan apakah cara yang terbaik untuk kita menangani isu ataupun masalah yang kita hadapi sepanjang proses PDP kita. Seterusnya setelah sebagai seorang guru ni, dalam merancang tindakan ni, kita guru ataupun anda semua bakal guru ni perlu kreatif untuk memikirkan tindakan ataupun kaedah yang sesuai untuk kita lakukan dalam proses PDP yang seterusnya. Dalam merancang tindakan ni, kaedah intervensi yang perlu digunakan adalah seperti kaedah ataupun strategi yang sesuai digunakan, strategi yang kreatif ataupun yang berkesan di dalam kelas, seperti penggunaan alat bahan bantu mengajar yang kreatif dan unik yang dapat menarik perhatian pelajar kita supaya fokus dekat kita punya PDP. Kalau awak perasan ya, kalau awak semua ni walaupun sedikit, kalau perasan, saya ada sebut berkenaan dengan tindakan intervensi. Saya nak tanya, saya suka berjalan ni, saya nak berjalan ke belakang sikit, saya nampak dalam fokus kat belakang ni. Saya nak tanya yang bertudung warna purple. Boleh tak keluar sini sikit? Sebab mikrofon ni tak sampai pula. Sini. Boleh tak? Nama siapa? Ruda. Saya nak tanya, apa yang awak faham perkataan tindakan intervensi yang saya cakap tadi? Perasan tak saya ada cakap tindakan intervensi? Boleh tak beritahu apa yang awak faham berkenaan dengan tindakan intervensi? Tak boleh? Ada tak rakan-rakan yang boleh bantu? Yang belah sini pula. Nampak sangat, nampak perbincangan itu. Apa yang siapa boleh kongsi? Apa itu tindakan intervensi? Yang tudung warna kuning.
Okey. Boleh tahu nama? Nama Azura. Okey, boleh tak terang sikit apa yang faham berkenaan dengan tindakan intervensi? Sebagai guru, bakal guru ni kena tahu tak tindakan intervensi tu apa? Maksudnya tindakan yang memerlukan campur tangan orang. Pendapat awak? Saya rasa tindakan yang perlu campur tangan daripada beberapa orang pihak. Okey, kata Zura, tindakan yang perlu memerlukan campur tangan dari beberapa pihak. Okey, jawapan tu kurang tepat, tapi bolehlah dalam 10 saya bagi dalam 6. Okey kan? Okey, tindakan intervensi ni adalah tindakan yang praktikal. Praktikal maksudnya kat sini sesuai digunakan di dalam kelas. Maknanya awak dah merancang tindakan tadi, awak kena pilih kaedah tu sesuai dilakukan di dalam kelas. Mana kita sebagai guru kita kaji, kita nak menangani isu tersebut, tapi kaedah yang kita guna tu perlu sesuai kita lakukan dalam kelas. Takkanlah kita nak gunakan kaedah untuk kaedah pelajaran di padang bola nak gunakan dalam kelas, tak sesuai kan? Jadi tindakan intervensi tu maknanya tindakan yang praktikal, yang sesuai kita lakukan di dalam kelas. Faham? Okey. Seterusnya, dalam merancang tindakan ni terdapat kita perlu membuat pembinaan kerangka. Pembinaan kerangka ni, dalam pembinaan kerangka terdapat 3 perkara asas yang perlu kita lakukan. Yang pertama, 3 perkara asas itu iaitu apakah, bagaimanakah, bilakah. Okey, saya akan pergi satu persatu. Yang pertama kita akan rujuk kepada apakah. Okey, apakah ni merujuk kepada, kan saya cakap tadi kita kena buat pembacaan. Okey, melalui pembacaan tu kita pilih apakah cara yang sesuai ataupun apakah kaedah yang sesuai untuk kita gunakan untuk menangani isu kita. Contoh isu tadi yang dah pilih meningkatkan prestasi pelajar dalam subjek perdagangan. Okey, kita tahu isu kita, lepas tu kita membuat pembacaan, kita pilih apakah kaedah yang sesuai digunakan untuk kita meningkatkan prestasi pelajar kita tadi. Sebagai contoh, saya ambil sini satu contoh, saya pilih kaedah belajar secara berkumpulan. Okey, dalam berkumpulan tu maknanya cikgu tadi dah pilih kaedah, cikgu kena tahu apakah yang dimaksudkan kaedah tersebut. Macam saya pilih kaedah secara berkumpulan, jadi saya kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan kaedah pembelajaran secara berkumpulan. Okey, itu untuk yang pertama apakah. Seterusnya guru akan bergerak kepada perkara yang kedua, iaitu bagaimanakah. Okey, bagaimanakah ni ialah berkenaan dengan kaedah yang kita dah pilih tadi. Maknanya bagaimana kita nak melakukan kaedah tersebut di dalam kelas. Maknanya apakah langkah-langkah dia yang perlu kita senaraikan untuk kita lakukan di dalam proses PDP untuk kita kajian tindakan kita tadi. Jadi seterusnya bagaimanakah tu, maknanya kalau saya dah pilih tadi kaedah pengajaran secara berkumpulan. Jadi dia punya langkahnya kita bahagikan pelajar kepada kumpulan yang lebih kecil. Maknanya terdiri dalam satu kumpulan terdiri daripada 3 ataupun 4 orang. Itu pelajaran secara berkumpulan. Okey, kita dah tahu, penyelidik cikgu tadi dah tahu bagaimana nak melakukannya. Lepas tu kita pergi ke perkara yang ketiga, iaitu bilakah. Bilakah ni maknanya guru atau penyelidik dia kena pilih waktu yang sesuai untuk dia menjalankan kajian tindakan tadi. Maknanya guru ni dia dah buat perancangan yang rapi supaya sepanjang dia melaksanakan proses tindakan tersebut tidak terdapat sebarang masalah yang tak dijangka. Maknanya guru sebelum nak melaksanakan kajian tindakan tadi perlu membuat perancangan yang teliti, sangat-sangat teliti. Sebab sekiranya terdapat masalah sepanjang proses kajian tindakan tadi, dia akan dapat masalah juga pada dapatan kajian nanti. Jadi awak akan pergi ke gelung yang kedua pula. Tadi kita kira ni macam kita dah ni gelung yang pertama, tapi bila ada masalah, awak akan pergi ke gelung yang kedua. Jadi awak kena ulang balik kan. Okey, seterusnya untuk proses perjalanan proses kajian tindakan ni akan diterangkan kawan saya yang untuk langkah yang ketiga, iaitu bertindak. Okey, saya menjemputkan Faizah binti Adamu untuk menerangkan langkah yang ketiga. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Terlebih dahulu terima kasih saya ucapkan kerana sudi datang ke seminar pelaksanaan kajian tindakan yang dianjurkan oleh pihak kami. Walaupun memang agak kurang memberangsangkan pada hari ini, tapi saya mengucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi. Okey,
Okey, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan seperjuangan saya di hadapan ini kerana bersama-sama bertungkus lumus untuk menjayakan seminar pelaksanaan kajian tindakan. Okey, berbalik kepada tujuan utama saya, iaitu ingin menerangkan proses dalam kajian tindakan, iaitu proses ketiga, iaitu proses bertindak. Okey, sebagaimana sudah tahu, rakan saya Ozijan menerangkan proses yang pertama, iaitu mereflect. Proses yang kedua iaitu merancang, dan saya akan menerangkan proses yang ketiga, iaitu bertindak. Okey, proses bertindak ini biasanya dijalankan atau kata nama lainnya ialah melaksanakan tindakan yang telah dirancang di dalam proses yang kedua tadi di dalam kelas. Pada masa yang telah ditetapkan oleh guru itu sendirilah bila dia nak laksanakan. Okey, semasa proses bertindak ini dilaksanakan di dalam kelas, antara perkara-perkara penting yang guru perlu titik beratkan iaitu mengumpulkan data. Mengumpulkan data biasanya guru-guru lakukan seperti memerhati, mengedarkan borang refleksi, menemu bual, ataupun mengarahkan murid-murid ni mencatatkan di helaian kertas tentang sama kelebihan dan kekurangan kaedah pengajaran yang dijalankan pada masa proses kajian tindakan itu dilaksanakan. Okey, selain itu juga semasa proses kajian tindakan dijalankan di dalam kelas, guru perlu memastikan bahawa segala perancangan yang telah dirancang di proses kedua terlaksana seiring dengan langkah-langkah yang telah diketengahkan oleh guru tersebutlah. Okey, selain itu semasa proses menjalankan kajian tindakan ini juga guru perlu mengambil gambar. Mengambil gambar ini tujuannya adalah untuk mengumpulkan bukti bahawa kajian itu telah dilaksanakan. Okey, sebagai contoh dekat sini kita ambil isu yang telah dipilih oleh Ozijan, isu meningkatkan prestasi, bagaimana meningkatkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran perdagangan. Okey, kaedah yang saya pilih adalah sama dengan Kak Nurul tadi, iaitu kaedah bekerja di dalam kumpulan. Okey, kenapa kaedah bekerja di dalam kumpulan lebih efektif berbanding guru menjadi fasilitator di hadapan hanya mengajar saja? Ada sesiapa boleh bagi idea? Kenapa bekerja di dalam kumpulan lebih efektif berbanding guru mengajar sahaja di hadapan? Perkongsian idea. Lepas tu murid lebih aktif, perkongsian idea. Lagi? Kreativiti. Murid dapat membina pengetahuan sedia adanya apabila mereka berbincang di dalam kumpulan. Okey, selesai sahaja langkah-langkah yang telah selesai saja pembahagian kumpulan daripada guru. Guru akan menyediakan beberapa arahan soalan. Guru akan menyediakan arahan soalan kepada murid untuk dilaksanakan semasa proses kajian tindakan tersebut. Okey, di akhir sesi pengajaran PDP, guru akan mengedarkan borang soal selidi ataupun borang refleksi sama ada kaedah yang dijalankan oleh guru itu berhasil ataupun tidak. Menemu bual ataupun selain borang soal selidi, menemu bual atau mencatatkan segala kelebihan kekurangan kaedah tersebut sama ada dapat meningkatkan prestasi ataupun tidak. Okey. Seterusnya hasil dapatan kajian kita akan diterangkan oleh fasilitator kita yang keempat, iaitu Nurul Resmanira. Okey, dipersilakan. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada peserta yang sudi hadir di seminar pelaksanaan kajian tindakan. Berdirinya saya di sini ingin meneruskan proses proses seterusnya, iaitu memerhati di dalam melaksanakan pelaksanaan kajian tindakan. Okey, saya akan pilih audiens di hadapan ini. Okey, saya nak tanya apa yang kamu faham tentang pemerhatian di dalam proses pelaksanaan kajian tindakan. Saudari Munira. Okey, Munira. Saudari Munira, boleh saudari menerang apa yang anda faham tentang pemerhati di dalam proses
di dalam pelaksanaan kajian tindakan. Kita melihat secara keseluruhan untuk kita menilai sama ada tindakan kita itu berkesan atau. Yang ketiga melalui pemerhatian. Yang keempat ujian, dan yang kelima iaitu analisis dokumen. Boleh ulas sekali lagi apa yang saya senaraikan 5 kaedah pengumpulan data itu. Ada 5. Saudari? Saya ingat yang last je menganalisis data. Analisis data. Okey, tu yang ke-5. Yang ke-1, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, siapa yang tahu? Saya sebut tadi. Boleh seorang bangun? Okey, kita tanya sebelah sini lah. Okey, kaedah pengumpulan data yang saya sebut tadi ada 5. Ada 5 iaitu kaedah pengumpulan data. Okey, ujian. Antara 5 ni kita boleh guna untuk mendapatkan data data kajian kita terhadap sesuatu masalah tu. Okey, data yang diperolehi itu perlu dianalisis. Setelah kaedah tu setelah data dikumpul, ianya perlu dianalisis untuk membolehkan guru itu melakukan refleksi terhadap berkaitan kekuatan dan kelemahan, seterusnya merancang tindakan susulan. Okey, itu adalah di bawah pemerhatian. Proses ini akan berterusan dalam kitaran kajian. Okey, dalam proses yang keempat ni iaitu pemerhatian, saya akan kaitkan dengan isu yang dipilih tadi, iaitu meningkatkan prestasi pelajar subjek perdagangan di sekolah. Okey, dalam pemerhatian, kaedah pengumpulan data yang saya sarankan di dalam meningkatkan prestasi pelajar perdagangan ini, kaedah pengumpulan data tu saya cadangkan iaitu melalui edaran soal selidik. Yang kedua melalui temu bual, kita menemu bual pelajar yang menghadapi masalah prestasi subjek perdagangan tu. Dan akhir sekali itu catatan rakan sebaya. Okey, melalui boran refleksi tu ataupun boran soal sidik tu, kita perlu mengedarkan selepas proses PDP tu berlaku, iaitu proses menggunakan kaedah berkumpulan, belajar dalam berkumpulan. Okey, seterusnya selain mengedarkan soal sidik, kita perlu menemu bual pelajar-pelajar yang kita dapati mengalami masalah dalam prestasi subjek perdagangan. Dan seterusnya iaitu kita perlu ambil analisis data tu daripada catatan rakan sebaya. Macam kita perlu minta tolong kawan seperjuangan atau penasihat merekod atau mencatat cara pelajar semasa dalam berkumpulan tu, cara pelajar tu berkomunikasi, berinteraksi dan cara dalam kerjasama. Okey, seterusnya saya akan meneruskan langkah seterusnya. Di dalam kaedah selepas kaedah pengumpulan data, kita perlu menganalisis yang saya sebut tadi, yang saya dah terangkan tadi, iaitu menganalisis dapatan kajian tersebut. Okey, dapatan kajian tu di mana pada pendapat saya, daripada pengumpulan data yang kamu boleh buat tentang pendapat yang saya bagi tu, ianya secara langsung dapat meningkatkan terdapat berlaku peningkatan interaksi antara pelajar yang lemah ini dengan macam menarik minat pelajar yang sebelum ini sangat pasif dalam subjek perdagangan ini. Tapi apabila kita menggunakan kaedah pengumpulan data, kita perlu dengan menggunakan kaedah belajar dalam berkumpulan ini, menimbulkan rasa minat pelajar itu sendiri
kerana dia boleh berinteraksi sesama mereka sendiri, sesama antara satu sama lain. Okey, dari dengan menggunakan kaedah berkumpulan ini juga, ianya pada pendapat saya ianya sangat ianya boleh meningkatkan mengurangkan rasa malu, ataupun rasa tidak yakin pelajar itu terhadap sesuatu pengajaran perdagangan PDP pengajaran itu. Okey, sekian maksud ianya sekian setakat itu saja penerangan saya tentang pemerhatian di dalam pengumpulan data dan analisis data ni. Saya akan serahkan seperjuangan saya, iaitu Jizian, untuk teruskan langkah seterusnya. Terima kasih. Baiklah, selepas mendengar penerangan daripada rakan-rakan seberjangan saya, apakah tindakan yang akan diambil oleh anda sekiranya dapatan kajian bukan seperti yang dirancang atau kajian tindakan anda gagal mencapai? Apakah tindakan akan diambil oleh anda? Ya, nama dia Azura kan, betul? Ya, betul. Ya. Saya akan membuat pembetulan penambahbaikan bagi memperbaiki. Okey, tepat sekali jawapannya. Atau kita katakan, ya, mereka tekan. Okey, so atau jawapannya adalah merancang kitaran kedua. Ya, merancang kitaran kedua. Ya, dapat dengar dengan jelas ke, Nas? Boleh dengar. Okey, so apakah untuk pengetahuan anda, kajian tindakan merupakan kitaran berulang. Berulangkah dah sekejap je? Mestilah berulang. Ya. Oleh itu, setelah selesai pusingan kitaran pertama, terdapat kemungkinan untuk menyediakan diri dalam kitaran kedua apabila terdapat isu yang baru. Okey, semasa timbul apabila kajian